So mula sekali kita sambung RFID kita ambil 7 wire. Okey. Sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Okey, kita sambung straight ikut ribbon, ikut color Okey, saya masukkan. Okey, 4. Lepas tu kita kosongkan. RQ tu kita tak masuk. Sambung sebelah dia. 5 6 7. Okey, so dia akan kelihatan macam ni lah. Okey. Faham Okey. So kalau kita tengok wiring dia, dia akan bermula daripada atas sekali 10. Yang ke bawah tu biru 13. Yang bawah dia hijau 11. Lepas tu bawah dia ni merah pink ni 12. Dia jadi 10, 13, 11, 12. So kita dah tahu, kita ambil sini atas sekali. Kuning ni kan. Kuning, hijau, biru, ungu kan. Okey, atas sekali 10. 8, 9, 10. 10, ini selalu orang salah selalu orang salah. 10, lepas tu 13. 10, 11, 12, 13. Okey. Lepas tu yang biru. Biru 11. Jangan terbalik tengok betul-betul, buat baik-baik. Lepas tu yang seterusnya 12. Okey, kita ikut turutan. Logik kan ni kan. Okey. Dah settle 10, 13, 11, 12. Okey, lepas tu kita tengok ini pula. Ini ada ground. RST 3 volt. Okey. Kelabu ni ground, pergi kat sini. Dia ada 2 ground kan. Ambil mana-mana ground, ikut je lah sini mana satu. Dia ikut ground mana dia masuk. Ground dia ambil, ground sini. Okey, kita ambil ground sini. 1, 2, 3, 4 daripada tepi. Okey, ground. Lepas tu kita pergi RST ni pergi 9. Lepas tu dia pergi 9 putih. Jangan salah buat. Tengok betul-betul. Okey, hujung sekali tu 3.3 volt. Ni pergi kat sini. Ada 3.3 volt. 4 daripada tepi. 1, 2, 3, 4. 4 daripada tepi. 1, 2, 3, 4. Okey. Dah selesai untuk RFID. Okey, seterusnya sekarang kita tengok lampu Dia ada G, Y, R, G. Ground. Okey, kita Y tak guna. Kita guna G, green, red dengan ground. Okey. So kita ambil green. Green. Pergi kat mana green? Green pergi dekat kaki 7. Okey, pergi kat kaki 7. Buat relax-relax. Okey. Lepas tu red. Red pergi kat kaki 6. Red ni sangat mudah. Red Y. Bukan Y, red. Red kaki 6. Okey. Satu lagi ground. Okey, ground ni pergi kat mana? Ground. Baca ni nampak tulisan ni macam terbalik kan? Okey. Terbalik kan? Tengok baca. Kalau ground pergi ground. Green, green. Okey. Satu lagi ground. Ground pergi ke mana? Ground pergi ke sini ground. Okey, ground. Okey, ground. Ground pergi ke sini tepi. Ground pergi ke dua daripada tepi. Okey, selesai. Okey, so sekarang kita boleh test dulu Okey, so sekarang kita boleh test lah. Kita masuk power supply, guna USB pun boleh. Okey. So sekarang bila kita touch card, dia akan jadi hijau. Okey, maksudnya dah okey lah. Touch card dia jadi hijau. Okey. Kalau tak jadi, cabut balik semua wire, buat balik satu-satu, buat sampai jadi. Mungkin kabel. Benda tu biasa. Okey. Ni dah jadilah, kita tinggal nak sambung motor servo. Okey, untuk motor servo kita tengok mula-mula brown. Brown pergi ke mana? Pergi kepada ground. Okey, brown pergi ground. Brown pergi ground. Mana ground ada? Tengok baca kat situ. Ada tulis JND. Masuk kat situ. Jangan masuk kat tempat lain. Okey. Lepas tu yang kedua, dia pergi red. Red pergi kepada 5 volt. Red. Red, color merah. Siapa yang buta color pergi tanya siapa-siapa yang tak buta color Merah, red. Pergi tulis kat 5 volt. Ni kalau buta color pun tak apa, baca. Dia tu ada 5V kan. 5V tu 5 volt lah. Okey, satu lagi kita pergi ke mana? Pergi kepada kaki 2. Okey, orange. Orange pergi kepada kaki 2. Okey. 012. Benda ni senang sangat. Kalau tak jadi, buka balik, buat balik daripada awal. Okay, so sekarang kita nak test. So untuk tujuan video ni, saya bagi nampak saya letak benda ni Okay. So saya masukkan power. Okay. So bila kita touch card, hijau, motor pun bergerak. Okay, selesai. Okay, kita sentuh kad lain, dia takkan jadi. Okay, sekian.